Musim-musim hujan sekarang ni memang sedap makan sup panas dan pedas. Jom Kuala kongsi resipi mudah sup ayam pedas untuk korang cuba. Mula-mula panaskan 4 sudu besar minyak masak dan masukkan 2 batang kulit kayu manis. Kemudian masukkan 2 kuntung bunga lawang, 5 biji buah pelaga dan 6 biji cengkeh. Selepas itu masukkan sebiji bawang besar yang dihiris dan gaul seketika sehingga layu. Tumbuk sehingga halus 5 ulas bawang putih bersama kira-kira setengah inci halia dan masukkan dalam bahan menumis. Larutkan dalam mangkuk 1 sudu besar serbuk ketumbar, 1 besar serbuk jintan putih, 1/2 sudu besar serbuk jintan manis dan 1 sudu besar serbuk kunyit. Kemudian tuang rempah yang telah dilarutkan tadi ke dalam bahan yang ditumis, kemudian perasakan dengan garam secukupnya. Masukkan kira-kira 1 kilogram ayam yang dipotong kecil-kecil dan gaul sehingga sebati dengan bahan yang ditumis. Masukkan 1 liter air dan pindahkan ke dalam periuk yang lebih besar. Masukkan kira-kira 300 gram ubi kentang yang dipotong 2 dan 160 gram lobak merah yang dipotong bulat. Masukkan juga 1 biji bawang merah yang dibelah 4, 1 sudu kecil garam, 2 sudu besar serbuk lada hitam, 200 gram kobis hijau dan 1 biji tomato dibelah 4. Akhir sekali masukkan akar daun ketumbar. Siap dah sup ayam pedas kita dan sedia untuk dihidang.